Ayah dia kata kat anak dia, hampa semua ni jangan pandai-pandai nak isap rokok nak. Tapi tangan duk isap rokok. Kalau aku dapat tahu hampa isap rokok, aku buh pernah ajar. Tangan dia ada rokok. Jadi kita sebagai anak yang bila faham hadis ni, tak apa lah. Hak tu dia dengar Allah lah. Tapi dia larang tu benda betul. Dia larang tu benda betul. Jangan isap rokok. Maka kita pun tak isap rokok. Dengar cakap dia. Lepas tu dia kata, ayah tak abang pula tak boleh isap vape. Jadi bolehlah isap vape. Oh, lagu tu pula. Dia faham kot tu. Dan bila kalau rokok pun tak boleh, vape pun dia haram sekali lah. Kalau dah rokok pun tak boleh, ganja lagi-lagi tak boleh. Dan kalau kata rokok pun tak boleh, dadah yang lagi teruk lagi tak boleh. Ni dia kata, rokok tak bagi tapi tak kata pun tak boleh minum arak, tak apa kita minum arak. Bukan lagu tu. Jadi ayah kita ni kita ditakdirkan hidup di bawah jagaan ayah yang mungkin melakukan kekerasan kepada kita, kezaliman kepada kita, melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita. Kita tak ikutlah. Tapi kalau dia suruh kita buat benda betul, maka kita ikutlah cakap dia. Jangan kita bantah kerana itu disuruh untuk kita bersabar di atas ketentuan Allah.